Malaysia ni memang negara ajaib. Malam tadi saya tidur macam biasa. Bangun pagi-pagi tengok TikTok. Banyaknya video hilang. Akaun kawan-kawan saya terus gaib. Akaun satu kawan lagi, video pasal satu parti tu lesak macam sihir. Dan secara kebetulan ajaib, semuanya berkait dengan satu parti yang kononnya memperjuangkan hak asasi dan kebebasan bersuara. Tapi jangan salah faham ya, kita masih ada kebebasan bersuara di Malaysia. Cuma kalau bersuara salah arah, suara tu kena mute lah. MCMC pun sibuk nak jaga kesihatan digital rakyat dengan cara delete video dan padam akaun. Rakyat marah? Tak apa, asalkan yang tersinggung tu selesa. Demokrasi kita selamat kononnya. Malaysia di mana kebebasan bersuara bermaksud bebas untuk